kita kena berusaha, kena berani. Kita juga bukan tidak boleh sikap perkauman anti Amerika, anti Israel, tapi kita buat apa untuk lawan mereka? Kita maki Cina, kita hantam Cina di Malaysia. Nah, buat apa? Kita maki dia. Yang pentingnya kita kena berlawan dalam bentuk amali. Kalau mereka boleh tanam durian jadi jutawan, kenapa kita tak boleh? Kenapa Gua Musang Lodging itu melahirkan jutawan-jutawan Cina? Mana Melayu? Sini kena ada semangat itu. Bukan semangat maki Cina. Saya melawat kolam-kolam udang, kolam-kolam ikan. Ada hak Melayu kecil-kecil. Yang besar-besar, semua hak Cina. Mereka datang ke Melaya slice pinggang. Merangkak daripada awal, sekarang menjadi jutawan. Mereka buat ladang-ladang sayur di Johor, di Perak, di Selangor. Mereka hidup dengan begitu mewah dan menguasai pasaran sayur. Mereka datang ke Melaya dahulu selai sepinggang. Kita nak munculkan perlawanan seperti ini. Kalau Amerika boleh buat, Israel boleh buat, kenapa orang Islam tak boleh? Ini yang ulama Ayatollah Said Ali Khamenei menanamkan semangat kepada ahli-ahli sains dia. Saya dengar beberapa kali ucapan Ayatollah ini memberi semangat kepada saintis mereka. Para profesor mereka, kalau saintis mereka bekerja di Eropah, boleh dapat $10,000 US, $15,000 US, sanggup bekerja di Iran dengan $2,000 sahaja. Kenapa? Karena dia melihat pemimpin dia hidup begitu sederhana. Bila Israel nak serang, Amerika nak serang, mereka minta Khamenei ini masuklah dalam tanah. Dia kata kalau 90 juta boleh masuk dalam tanah, saya akan masuk. Tapi rakyat 90 juta nak duduk di mana? Nak bawa dia pergi kampung, selamatkan dia. Dia kata kalau boleh bawa 90 juta keluar, saya sanggup pergi keluar. Tapi saya nak duduk di sini, di ofis saya. Nak jadi apa jadi. Kalau pemimpin sanggup berkorban begitu, rakyat akan berkorban. Ni pemimpin hentam sana, hentam sini, menterdarah apa yang boleh, suruh rakyat berjuang. Tak boleh. Baik itu kita kena wujud sifat perlawanan. Fastabiqul khairat. Kalau kita nak lihat, kita kena berlawan. Kenapa Cina boleh buat kamar? Kenapa kami tak boleh? Mereka jadi petani hebat di Skinchan. Kenapa kita tak boleh buat padi macam di Skinchan? Kita boleh. Kita kena lawan dalam bentuk itu. InsyaAllah, kalau kita lawan dalam bentuk itu, Melayu, Islam dan sebagainya akan lebih maju daripada orang lain pada masa akan datang.